Ni Ford Econovan kan? Ini Ford Econovan Maxi 2.5. Masa Cik Syuk beli, dia adalah window van normal. Window van normal. Conversion. Window van normal I beli daripada church kat Kajang. Sebab I banyak hobi, jadi I tak nak beli satu lagi yang macam I beli I tak naik. I main ni. Jadi I macam I cakap kita belilah yang harga mampu bilik sikit, yang macam kalau kita tak naik pun parking depan rumah I tak rasa sakit hati. So seat yang ni dalam ni convert sendiri lah. Atas ni solar panel. Lepas tu I beli solar panel, I buat wiring apa semua. Yang roof rack ni kita suruh lah. Tapi sebelum tu nama dia Tammy. Tammy nama dia ada Tammy. Oh, Tammy. Ini dah masuk kategori window van ke? Ni masih window van. I tak tukar. Okey, tak kita apa. Kita dah kena tahan dia PJ adalah 2-3 kali dia PJ. Tapi dia more to intrigue lah. Dia tengok lebih kepada dia macam hairan ni apa ni. So kita pergi kedai suruh buat belakang untuk ni, dia swing out lah. Boleh swing out. Boleh swing out, buka bawah dia swing out. Kalau nak tengok ni dia boleh swing out lah. Kira kanan swing out. Lepas tu macam abang tambah lah ni untuk bagi meja. Macam meja untuk kononnya untuk lepak. Kalau macam lepak-lepak ni kalau ni kita je lepak lah. Minum-minum konon. So ini untuk standby you punya bateri. Situ I letak bateri sebab I pakai bateri biasa ya. So I letak dekat luar. So I buat lagi lah extra macam ada untuk benda lagi untuk melepak-lepak lagi. Hari tu masak ke. Kadang-kadang kalau kita malas nak buka meja, kita je sampai bawa keluar. So lampu apa pun sambung dekat sini. Semua lampu pun kita masuk lampu, kita ada macam controller kat belakang tu untuk power lampu semua kat dalam lah. Solar panel dia simpan dia punya energi macam mana? Simpan solar panel dia akan simpan ke secondary battery ni. So dalam ni ada untuk kipas, untuk apa semua boleh lah. Ini bateri lori. Bateri lori lah. Bateri 70. Bateri van ni lah. Bateri size lori. Sebab dia macam bateri tu tukang, kita beli bateri baru, kita hantar belakang. Sebab dia ini semua praktikal dan save money. Betul. Sebab orang selalu cakap tak cukup. Saya bukan nak run aircon ke nak masa apa, hanya kipas, lampu, cas telefon. Ini canvas lori, I pergi kedai lori, I minta ukuran untuk dia, I bagi ukuran apa dia nak, dia buat untuk I. So kita sampai, kita buka. Letak kaki, settle. So kalau dulu orang beli ni, zaman I start dulu orang beli ni dekat 2,000. So I buat kedai ni, I minta dia buat tu dah lebih kurang 200. Siap. Kita modify sikit, settle. Actually dia kata lah, yang ni dia actually bila lipat kita bila nak travel actually kita buka, kita tutup lah. Bawah ni storage lagi. Ini memang betul-betul bilik ni. Ini betul-betul bilik. Bawah ni storage lah, 3 storage. Cabut letak bawah, yang ni tolak lah sama, dia konsep sama lah. Yang ni tolak tepi tu, tolak tepi. Macam Chris tanya tadi macam ni I buat lampu terus kat luar je. Okey, sampai campsite, kita kalau kelang kabut malam-malam kita on dulu. Terang lah untuk kita letak lampu yang ni. So semua dia kat luar lah. Dalam ni kita store segala pole lah, kayu tiang-tiang apa kita store pole semua dekat dalam ni lah. Sini ada kompartmen. Situ ada kompartmen. Sana ada kompartmen lagi. Aircon bila jalan lah. Malam kita tidur, kita pakai kipas dengan ada exhaust fan. Ini exhaust fan kita letak sini, dia akan sedut udara dalam keluar. So solar panel pergi sini. So power dia kita hantar lah mana-mana. Macam kita hantar sini, kita untuk buka lampu. Kan untuk lampu and then untuk charging dekat sini ke, untuk apa? Untuk apa-apa lagi lah, untuk fan. Betul-betul bilik. I buat lah box dia kat mana. Ni semua buat sendiri lah. Semua wiring. Water tank lah. Semua wiring semua sendiri lah. So semua macam hantar-hantar sajalah. Daripada 2019 kita bercamping ni, lama dah. Sekarang ni dah nak upgrade kepada lori. Tak apalah, sebab kita dah jalan lama sangat. Tak cukup space. Ni macam dulu maksimum kita pernah pergi 3 minggu. On the road 3 minggu. On the road kita pergi Thailand apa lah, pusing dalam Malaysia. So 3 minggu keluar macam up and down susah lah. Tapi macam kita Muslim kan, kita nak semayang apa semua, pagi-pagi bangun-bangun nak susah lah. So ingat nak upgrade kepada lori, nak buat ni sekali ada bilik mandi, sekali bawa air. Another thing I suka lori sebab lori macam I nak tambah tangki kat tepi pun senang. So biasa masak pun masak basic-basic je kan? Masak. Ini dipanggil kalau masalah dia panggil chuck box. Chuck box CHUK. Jadi kita angkat keluar semua semua dia masuk-masuk. Material dekat dalam. Equipment material semua ada. Semua pinggan, mangkuk, gelas semua apa dalam ni. Atas tu ada dapur. Ni kena angkat keluar lah.
Ni tak ada apalah, ni just our normal ni lah. Makanan. Ni angkat bawa keluar, tak sini kita masak. Kita masak. Sini untuk gantung baju, gantung baju apa semua lah. Boleh. Letak roof rack buat ni, nampak dia tak nak nampak sangat macam pasar malam kita kononnya. Chris demo. Biasalah, bawah tu macam lori punya kunci belakang tipper. Lori tipper. Macam belakang lori tipper. Cik Syuk, solar panel you just pasang satu part sahaja. Memang cukup. Macam ni solar panel kan dia pakai wattage kan untuk saya, dan bateri ni memang cukup lah. Kita tak pernah tak payah panjang-panjang. Sebab solar panel ni all depends pada kegunaan kita lah. Kita tarik, tutup, privacy. Sebagai true four wheel drive, kita walkie-talkie lah. Kita ada lah. Kita ada mobile rig lah. Kita pakai mobile rig lah. Untuk senang. Walkie-talkie semua ada punya. Kita ada lah walkie-talkie. Hari tu pergi Thailand kita tutup lah. Hari tu pergi Thailand kita cabut lah. Antenna ada kat luar. Takut kena tangkap. Boleh kena tangkap. Dah kata Thailand tak boleh pakai walkie-talkie. Dia macam strict on walkie-talkie. Temi jugalah. Temi ni sebab my wife duduk sini, dia yang buat lukis ni. Saya sana, saya yang potongkan. Terima kasih Chris. So ini owner untuk camper van. Nama Temi. Encik Syuk. Encik Syuk. Okay, thank you. Thank you.